Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Nampaknya kita telah tiba pada bahagian akhir PDPC kita pada hari ini. Berdasarkan pengajaran dan pembelajaran yang telah kamu lalui pada hari ini, kita perlu rumuskan dapatan pengajaran dan pembelajaran. Baiklah. Pertama sekali saya ucapkan tahniah kerana kamu telah berjaya mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran, iaitu membina dan menjawab soalan. Sebelum itu, sekali lagi saya tegaskan kepada kamu semua perkara yang perlu kamu ingat apabila membina dan menjawab soalan. Pertama, kamu kena mengulang arahan soalan tanpa kata tanya ketika menjawab soalan. Kedua, ayat tanya atau ayat soalan yang kamu bina mestilah mengandungi subjek dan predikat yang lengkap. Dan yang ketiga, terdapat penggunaan kata tanya pada ayat tanya kamu. Sebagai contoh, siapakah, mengapakah, bilakah, bagaimanakah, di manakah, ataupun kamu masukkan partikel kah dan tanda soal. Keduanya saya pasti dengan teknik membina dan menjawab soalan-soalan yang kamu pelajari hari ini, kamu semua dapat memahami maklumat dan peristiwa-peristiwa penting dalam drama Tenang-Tenang Air di Tasik ini. Pertamanya, sudah pasti kamu dapat memahami tentang tema dan persoalan. Kedua, watak dan pewatakan. Tiga, nilai dan pengajaran. Perkara yang paling penting untuk awak ingat ialah pengajaran utama yang kita peroleh daripada drama ini. Kita tidak boleh menghina atau memandang rendah dengan kekurangan orang lain. Baiklah, sebelum saya mengakhiri PDP kita pada hari ini, saya akan memberikan tugasan pengukuhan. Baiklah, kamu semua diminta membina 5 soalan berkaitan dengan tema, persoalan, pengajaran, nilai dan pewatakan dari drama Tenang-Tenang Air di Tasik ini dalam buku latihan masing-masing. Itu saja, sekian PDP kita pada hari ini. Terima kasih.